Okey geng, sama projek Wira geran aku ni. So kalau korang tengok dekat dalam Wira aku ni kan, pedal dia maai zaman bila punya ni weh. Ni semua tapak kaki apa ni? Bigfoot ke? So hari ni aku nak tukar pedal Wira geran aku ni. Aku nak tukar kepada yang ni geng. Works Engineering punya pedal. Yang ni aku beli dekat TikTok shop je geng. Tengok dekat beg aku ni dekat bawah. Ni memang antara barang yang aku idamkan tau. Lama tau aku teringin nak pakai benda ni. Alright, jom buka pedal yang lama ni. Okey, pedal yang lama ni dia guna bracket dan juga skru je. Sangat mudah je nak tanggalkan. Yang aku peliknya dekat sini, skru dia pun dah haus weh. So dekat pedal ori Wira ni, yang bahagian sini dia plastik tau, dan dua lagi ni besi dan ditutupi dengan pelapik getah. Okey, apa yang akan dapat dekat dalam pedal works ni? First kali ada stiker, lepas tu bolt and nut, dan seterusnya pedal dia geng. Material dia besi alloy kot. Dapat 3 kalau guna manual dan dapat 2 kalau guna auto. Okey, cara nak pasang dia senang saja. First kali kita kena tandakan dekat mana kita nak tebuk. Aku guna masking tape untuk tanda. Lepas tu aku ambil pen dan letak pedal dekat situ. Pastikan dia tengah-tengah dan center lah. Lepas tu korang bulatkan je semua lubang yang ada tu. Macam ni hasil dia. So pedal ni kalau korang tengok, dia tak fit sangat tau. Nampak boleh gerak-gerak macam tu kan. So pedal ni boleh bengkokkan lagi tau sebenarnya, ikut kesesuaian. Aku guna hammer getah ni untuk bengkokkan dia, dan barulah fitting elok macam ni. So dekat tanda tadi kan, kena kenal pasti dekat mana yang belakang dia kosong. Maksudnya tak ada batang besi ke apa kan. So untuk pedal clutch ni, 3 lubang yang aku tanda ni. Sama juga dengan pedal brake. Okey, untuk pedal minyak pula, tak boleh buat center tau. Kena ke tepi sikit antara kiri ataupun ke kanan. Lepas tu ada 3 je boleh guna. Semua tegak ke atas. Bolt and nut dia bagi 7 pasang je tau. Jadi aku tebuk dekat sini dan sini. Untuk pedal clutch dan juga pedal brake. Untuk minyak pula, aku nak tebuk yang 3 ni. Lepas tu aku tebuk lah pedal besi ni. Memang payah juga weh. Aku guna WD-40 untuk memudahkan urusan tebuk-tebuk tu. Alright, mantap settle tu. Lap-lap dah, wallah guys, siap dah tebuk. Tengok fitting dia, cun-cun punya. Lepas tu aku tebuk pedal clutch dan juga pedal minyak ni. Minyak ni paling senang sebab dia getah je kan. Aku cuba nak tebuk yang tepi ni tapi tak boleh. So lepas tebuk tu, aku kikis extra besi dekat belakang pedal tu dan pasang pedal works tu. Korang kena ada spanner size 8 dan juga Allen key untuk ketakkan bolt and nut tu. Jadi buat semua dekat pedal yang ada. Dan siap dah geng. Memang style teruk weh. Baru nampak clean macam ni. Korang tengok memang kukuh weh. Memang mantap. Yang pedal minyak pun cun teruk. So geng, kalau korang nak beli, boleh tekan dekat beg kuning kat bawah geng. Memang puas hati. Okey geng, jangan lupa follow aku untuk update seterusnya.